Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya RCD Puan Nur Idawani binti Cik Razali. Saya dah melakukan bisnes ini selama nak masuk 17 tahun, 2025. Awal pembabitan saya dalam bisnes ini memang saya tak ada pengalaman langsung dan saya memang tak pernah join mana-mana bisnes MLM. Satu hari suami cakap, you nak apa? Macam tu kan. Saya pun cakap saya nak try business lah. Saya pun cakap, abang saya nak kaya. Macam tu kan. Masa tu tak tahulah, spontan je keluar dari mulut saya. Dan suami saya cakap macam mana tahu? Masa tu nak kaya bukan dengan makan gaji. Maknanya dia tak nak bagi saya bekerja dengan orang lah. Bisnes pula saya mencarilah satu bisnes yang betul-betul dapat mengubah kehidupan saya. Okay? Walaupun saya tak ada pengalaman, saya tak kisah sebab saya orang yang mudah belajar. So saya survey. Saya survey dalam setahun juga sebenarnya. MLM lah. Apa dia punya lengguk, bisnes ni, okay? Dia punya apa kata cara macam mana. So apabila saya nampak peluang ni, saya terus mencari orang Zulian. Saya mencari orang Zulian. Masa tu saya cakap, siapa buat Zulian? Untuk upline saya sekarang lah. Alhamdulillah. So saya mencari, saya cakap saya cakap saya nak join business Zulian. Saya nak masuk ahli. Saya cakap apa yang saya perlu buat. Sebab masa tu kita dah percaya, saya dah percaya yang bisnes ni memang boleh kaya. Memang boleh, kita boleh orang kata tingkatkan kehidupan kita, ubah kehidupan kita dari biasa-biasa kepada luar biasa sikit. Kita pergi belajar. Okey, saya pergi belajar. Saya pergi belajar, saya buat aktiviti. Okey, dengan ada ilmu saya sehari demi sehari saya nampaklah lengguk gaya bisnes ni memang saya boleh buat. Memang saya boleh buat. Slowly, tapi but surely, okey, saya belajar kelas saya tak miss. Saya buat aktiviti, saya ada jadual harian saya sendiri. So alhamdulillah setahun saya buat bisnes ni dengan orang kata zero, orang kata ilmu semua kosong. Saya dari orang kata tak tahu apa-apa. Setahun saya melakukan bisnes ini, income saya 5 angka. Masa itulah saya semakin percaya rezeki Allah pada saya melalui bisnes Zulia. Saya belajar. Saya mencari lagi sumber-sumber yang tentang MLM. Betapa ajaibnya bisnes ini apabila bisnes ini satu bisnes yang duplikasi dan kita boleh berjaya bersama tanpa kita nak jealous dengan orang lain, tanpa kita nak rasa iri hati. Tak payah. Okay, sebab pentas kejayaan dalam Zulian sangat luas, sangat besar. Setiap orang boleh dan berpeluang. Jika ada kemahuan, anda boleh berada di pentas istimewa ini. So saya melakukan bisnes ini buat tanpa henti setiap hari. Actually nak kata bersungguh sangat pun tak juga, tapi saya berfokus. Kalau sehari saya tak sebut Zulian, saya rasa tak sah rasa hidup saya kan. Saya mesti hari ni aku tak iklan lagi, hari ni aku tak promote lagi ke orang yang aku ni orang Zulian, yang aku ni menjual produk Zulian, macam tu. Hari ni aku tak guna produk Zulian. Hari-hari mesti Zulian. Hari ini kalau saya tengok kejayaan saya rasa macam kalau dulu saya kata aku nak percaya. So hari ini Allah dah bagi dah sebab buat Zulian melalui bisnes platform Zulian. Saya tak puas hati rupanya. Saya nak saya nak jayakan semua anak-anak rangkaian saya, terutamanya berjaya macam saya, malah lebih lagi daripada saya. Alhamdulillah, sepanjang masuk 17 tahun saya dalam bisnes ini, banyak yang tempat-tempat yang saya dihantar secara percuma dengan package VVIP dan banyak-banyak tempat yang paling sebenarnya istimewa. Tapi of course lah, kita sebagai manusia kita memang tak boleh nak lupa yang pertama kan. Macam juga cinta pertama kan. So saya Zulia ni dia first lah, first love bisnes saya. First time tu saya pergi Jakarta Bandung lah, dengan package pelancongan SE masa tu. Dan saya pergi yang DIF, Dubai, Emirates, Arab Bersatu. Saya suka tengok cara hidup, gaya hidup masyarakat, sebuah negara kan.
Jadi masa tu dapat pergi Dubai. So memang best sangat lah. Dilayang, ya Allah, hey, subhanallah, macam raja kan. Dilayang tu naik limousine, window shopping kat Burj Khalifa. Masa tu saya memang terkejut lah. Saya cakap, ya Allah, aku duduk daerah syurga ke? Macam tu kan. Memang saya tak pernah alami lah sesuatu yang kata momen yang sangat-sangat indah. Tak pernah. Yang kita ni dah macam kejutan budaya ni pun ada, terkejut sangat ni, dilayang bagai raja ni naik limousine apa semua, lepas tu makan di padang pasir. Ya Allah, saya memang tak boleh lupa lah, sampai sekarang tak boleh lupa. Alhamdulillah, dari segi tabung kereta, kereta ni actually saya taklah minat sangat lah. Cuma dah free, benda free kan. Saya pun nekat, aku nak Grab, aku nak achieve juga tabung kereta mewah daripada syarikat Zulian, di mana kereta yang harga masa tu harga 80k ke atas, Zulian bayar atas nama sendiri. Alhamdulillah, dalam setahun 6 bulan saya dapat tabung kereta mewah daripada syarikat Zulian. Harga kereta 123k masa tu, Suzuki Vitara. Saya memilih kereta tu sebab saya masih lagi bekerja, buat aktiviti. Maksudnya buat aktiviti, saya nak pergi hantar barang senang. Saya suka SUV sebab bila kalau kat kampung, kalau kata kereta-kereta mewah yang low work tu, I tak berani nak masuk kampung kan. So saya suka SUV. Lepas tu saya upgrade sikit, ambil Ford Fiesta. Lepas tu dalam PKP tu hari, hasil tinggi ni, permintaan melebihi penawaran masa tu. Kita pun tak sedar, orang order barang tu, tengok income naik. Dan kita tukar pada harga hampir 300k masa tu. Menangis jugalah sebab kita memang tak ada impian lah kereta ratus-ratus ribu atas nama kita sendiri kan. Dan terbaru sekali apabila syarikat keluarkan lagi tabung kereta, harga kereta sekurang-kurangnya 100k ke atas, saya ambil Toyota Cross GR Sport. Serulah pada semua di luar sana, bagi peluang, ambillah peluang ini. Peluang tak datang banyak pun dalam hidup kita, tak datang banyak kali dalam hidup kita. Okay, rebut betul-betul. Inilah Hawata platform yang betul-betul kita boleh dapat apa yang kita nak, impian kita melalui Zulia. Tambahan pula di era, orang kata di tahun 2025 pula. Okey, kehidupan ni semakin keras, tapi tak mengapa. Dengan Zulia, insya-Allah lembut-lembut aja, bahagia aja, insya-Allah.